Pernah tak anda terfikir, kenapa secara automatik je kita capai telefon sebaik saja bangun tidur? Atau macam mana bau masakan tertentu tiba-tiba boleh buat kita teringat zaman kanak-kanak? Semua ni adalah hasil pembelajaran. Satu proses yang sangat asas yang membentuk segala-galanya tentang kita daripada tabiat harian sampailah ke perjuangan kita yang paling dalam. So, inilah persoalan besar yang kita nak rungkai. Macam mana otak kita ni boleh belajar sesuatu sampai jadi begitu kuat, seolah-olah ia merampas hidup kita. Kita akan lihat ketagihan bukan sebagai satu kegagalan moral, tapi sebagai bukti betapa luar biasanya kuasa pembelajaran otak kita. Satu tabiat yang dipelajari dengan begitu sempurna, sampaikan ia jadi automatik. Okey, untuk faham benda rumit macam ketagihan, kita kena mula dari asas dulu. Apa sebenarnya maksud pembelajaran dari sudut pandang ahli psikologi? Jadi, poin penting kat sini ialah ia satu perubahan yang kekal dan datang dari pengalaman. Setiap hari, otak kita ni sentiasa belajar, sentiasa buat sambungan baru. Fikirkanlah macam mana anda boleh menaip tanpa tengok keyboard atau memandu ke tempat kerja macam autopilot. Itulah pembelajaran yang sedang berlaku, walaupun kita tak sedar. Sekarang, jom kita tengok salah satu cara belajar yang paling asas. Otak kita ni dah diprogram untuk kaitkan peristiwa yang berlaku serentak. Ini sebenarnya satu mekanisme untuk terus hidup yang sangat-sangat power. Katakanlah anda makan buah beri, lepas tu anda jatuh sakit. Otak anda akan cepat-cepat belajar, dia akan kaitkan rupa dan bau buah tu dengan rasa sakit. Next time, anda mesti akan elakkan, kan? Itulah pembelajaran melalui kaitan. Konsep ni yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov menerangkan macam mana otak kita boleh cipta tindak balas automatik. Benda ni bukan sesuatu yang kita fikir secara sedar tau. Ia jadi macam tu je. Okey, gambar ni tunjuk proses tu dengan sangat jelas. Cuba tengok bahagian atas. Sebelum pelaziman, loceng tu cuma bunyi biasa. Tak ada makna pun pada anjing tu. Lepas tu, tengok bahagian tengah. Semasa proses pelaziman, loceng dibunyikan setiap kali makanan diberi. Otak anjing tu pun mula buat kaitan. Dan akhirnya, macam yang anda nampak kat bawah tu, hanya bunyi loceng sahaja dah cukup untuk buat anjing tu keluar air liur. Otaknya dah belajar yang bunyi loceng tu maksudnya makanan akan datang. Dan di sinilah ia jadi sangat relevan. Jadual ni tunjuk macam mana prinsip yang sama berlaku dalam ketagihan. Dadah tu sendiri memanglah bagi rasa euforia. Itu tindak balas semula jadi. Tapi kalau dadah tu diambil berulang kali dalam bilik yang sama atau sambil dengar lagu yang sama, otak akan mula kaitkan persekitaran tu dengan dadah. Lama-kelamaan, hanya dengan masuk ke bilik tu atau dengar lagu tu, dah cukup untuk cetuskan keinginan fizikal yang amat sangat. Ia bukan lagi pilihan, ia dah jadi satu tindak balas yang dipelajari. Jadi, pelaziman klasik ni pasal tindak balas automatik yang kita tak boleh kawal. Tapi, macam mana pula dengan tingkah laku yang kita pilih untuk buat? Macam mana otak belajar untuk ulang satu tindakan dan bukan yang lain? Ini membawa kita kepada jenis pembelajaran yang kedua. Kat sinilah pelaziman operan masuk. Teori ni yang dipelopori oleh B.F. Skinner pada asasnya adalah tentang bagaimana tingkah laku kita dibentuk oleh ganjaran dan hukuman. Jadual ni pecahkan konsep ni dengan sangat baik. Poin utama yang perlu kita ingat, positif tu maksudnya kita tambah sesuatu dan negatif pula maksudnya kita buang sesuatu. Jadi kalau nak tingkatkan tingkah laku, kita boleh tambah benda yang baik macam pujian atau buang benda yang tak best macam sesi disiplin. Sebaliknya, kalau nak kurangkan tingkah laku, kita boleh tambah benda tak best macam kerja tambahan atau buang benda yang best macam keistimewaan. Semuanya berkisar tentang akibat yang datang selepas sesuatu tindakan. Setakat ni kita dah cakap pasal tingkah laku luaran. Tapi apa jadi kat dalam kepala kita, dalam minda kita? Ini membawa kita kepada pembelajaran kognitif. Maksudnya kita ni bukan macam robot yang hanya bertindak balas pada persekitaran. Minda kita secara aktif proses maklumat. Bila anda cuba selesaikan teka-teki atau fikirkan jalan pintas nak ke destinasi anda, itulah pembelajaran kognitif tengah berlaku. Anda guna pemikiran dan pengalaman lepas untuk selesaikan masalah sekarang. Dan slide ni, memang tunjuk betapa hebatnya kuasa pembelajaran kognitif. Inilah teras terapi tingkah laku kognitif atau CBT. Ia bukan tentang mengubah dunia di sekeliling anda, tapi tentang belajar untuk ubah cara anda berfikir tentang dunia. Ia adalah proses aktif untuk cabar suara-suara negatif dalam kepala kita. Saya tak berguna. Dan belajar untuk gantikannya dengan naratif yang lebih kuat. Saya sedang berubah dan saya ada sokongan. Ini satu bentuk pembelajaran yang sangat berkuasa. Akhir sekali, kita kena ingat, kita tak selalunya belajar melalui pengalaman sendiri. Kadang-kadang kita belajar hanya dengan memerhati orang lain. Inilah idea di sebalik teori pembelajaran sosial. Kita tengok, kita serap dan kita tiru.
Otak kita ni memang dah diprogramkan untuk belajar daripada kumpulan kita. Dan ini boleh jadi sangat kuat, sama ada untuk kebaikan atau keburukan. Contoh ni memang kena sangat. Remaja tu dia tak alami sendiri akibatnya. Tapi dia belajar secara tak langsung bila tengok abang dia. Otak dia buat kaitan. Oh, tingkah laku ni sama dengan ganjaran sosial, macam jadi popular. Bagi otak remaja yang sangat pentingkan penerimaan sosial, ini adalah satu pelajaran yang sangat kuat. Dan ia dah cukup untuk pengaruhi tindakan dia. Baiklah, kita dah tengok macam mana pelbagai jenis pembelajaran boleh membawa kepada ketagihan. Jadi macam mana kita nak guna ilmu ni untuk pulih? Di sinilah semuanya disatukan. Proses pemulihan ni pada dasarnya adalah satu proses belajar semula yang sangat aktif. Cuba tengok macam mana ia guna setiap prinsip yang kita dah bincang tadi. Kita secara aktif putuskan kaitan lama, kukuhkan tingkah laku baru dengan ganjaran, cabar dan susun semula pemikiran negatif dan cari contoh ikutan yang positif. Ia adalah tentang membina tabiat dan corak pemikiran yang baru dan sihat secara sistematik. Dan inilah mesej yang paling penting sekali. Keupayaan otak kita untuk belajar ni sangat luar biasa. Kuasa yang sama yang boleh cipta tabiat yang merosakkan, itulah juga kuasa yang boleh menyembuhkannya. Ia adalah alat perubahan paling hebat yang kita ada. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Sedar atau tidak, anda sedang mengajar otak anda sesuatu pada setiap masa. Persoalannya, adakah anda sengaja memilih apa yang dipelajarinya? Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian kali ini.